bekas Perdana Menteri disabit bersalah. Ini keputusan mahkamah yang mengejutkan hari ini. Hakim Datuk Colin Lawrence Sekurah mensabitkan Datuk Seri Najib Razak terhadap 4 pertuduhan salah guna kuasa selepas mahkamah berpuas hati pihak pembelaan gagal membuktikan kes melampaui keraguan munasabah. Hakim kemudian membacakan keputusan terhadap 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Kesalahan salah guna kuasa didakwa berlaku di Amislamid Bank Berhad, Bukit Selan antara Februari 2011 hingga Disember 2014. Manakala pertuduhan pengubahan wang haram didakwa berlaku antara Mac hingga Ogos 2013. Di lokasi yang sama, pertuduhan salah guna kuasa di bawah Akta Sperm memperuntukkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda sehingga 5 kali nilai suapan. Bagi pengubahan wang haram pula, hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda sehingga 5 juta ringgit atau kedua-duanya. Perkembangan lanjut kes ini akan terus kami bawakan. Ikuti kami untuk berita politik terkini.